Cantasan adalah proses membuang sebarang bahagian pokok dengan memotongnya secara fizikal bagi tujuan yang tertentu. Aktiviti cantasan atau pemangkasan memerlukan ilmu pengetahuan dan teknik yang betul dalam memastikan aktiviti cantasan dilakukan secara terkawal dan tidak mengganggu kesuburan pokok. Cantasan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu cantasan pembetulan dan cantasan terkawal. Peralatan yang diperlukan untuk cantasan dahan adalah seperti gergaji cantasan, sebilah skaters dan bahan pembalut luka seperti shell tray dressing ataupun tar. Cantasan pembetulan dilakukan dengan beberapa tujuan seperti 1. Memperbetulkan kecacatan pada pokok yang disebabkan pendahanan yang kurang baik. 2. Menstabilkan pokok. 3. Mengurangkan kejadian kerosakan angin pada peringkat akhir pertumbuhan pokok. Cantasan pembetulan selalunya dilakukan apabila pokok menunjukkan keadaan yang antaranya ialah dahan sisinya berat sebelah, pertumbuhan dahan sisi yang terlalu subur mengalahkan dahan pandu, mempunyai banyak dahan di jemala sama ada dengan dahan pandu yang aktif, bantut atau mati, dan pendahanan bercabang V di pucuk. Dari segi teknik cantasan, dahan yang dipotong haruslah sama paras dengan batang utama atau sampai ke pangkal dahan. Potongan mestilah menyirung sedikit supaya air hujan tidak bertakung di atas permukaan luka. Jangan tinggalkan tunggul dahan yang panjang di atas batang bagi mengelakkan cambahan tunas berlaku pada tunggul tersebut. Kesemua permukaan cantasan hendaklah dirawat dengan bahan pembalut luka. Cantasan terkawal dilakukan dengan beberapa tujuan seperti 1. Mendapatkan batang pokok yang tegak, bersih dan licin untuk penorehan. 2. Mengekalkan daun pada batang pokok selama mana yang boleh. 3. Menggalakkan pertumbuhan dan memendekkan tempoh muda pokok. 4. Meningkatkan pengeluaran hasil. Cantasan terkawal dilakukan apabila pokok telah mencapai 3 sehingga 4 pusaran dahan, iaitu ketika pokok berumur di antara 1,5 tahun sehingga 3 tahun. Cantas semua dahan pada paras terendah supaya pokok itu kekal dengan 3 pusaran dahan. Kerja-kerja mencantas diulang sehingga batang pokok lurus dan kemas sepanjang 3 meter diperolehi. Semua ini akan dapat dicapai dalam tempoh 8 sehingga 10 bulan. Selepas itu, pokok akan dibiarkan terus membesar sehingga mencapai umur dewasa.